Kita tengok yang berhormat Presiden UMNO Zahid Hamidi. Dia hentam kiri, kanan, depan, belakang. Tapi dia relax je. Apa komen Doktor? Itulah namanya presiden ataupun pemimpin yang berjiwa besar. Dia tak melatah, tapi dia dengar. Saya nak ucap terima kasih lah Datuk Zahid ni, tengok Sembang Kopi ni. Dia kenal Aizat ni. Cuma bantu-bantulah Aizat ni. Saya insya-Allah lah. Asyik saya nak bantu dia tak tahan. Bantu-bantulah Aizat. Kerana ingat dalam politik ni dalam ketua penerangan dia tak berapa cakap banyak. Asyik Lokman je. Jadi saya ni mewakili suara Akar Rumbi sebagai ketua penerangan Presin Jasa. Nampak kecil kan? Tapi berpuluh ribu, ratus ribu Terima kasih Norma, jangan pecat saya ya. Tapi bagi saya Datuk Zahid adalah pemimpin yang paling matang dan mastermind of Malaysian politik. Orang tikam dia, orang tuduh dia macam-macam, senyum je kerana tak ramai kenal Datuk Zahid. Saya kata saya taklah kenal, tapi Datuk Zahid adalah seorang tasawuf, orang yang berbeza daripada orang-orang politik yang lain. Saya kenal dia ketika dia dalam ulang alik mahkamah. Banyak saya berbual daripada hati saya, dan sekarang bila dah jadi TPM, saya menjauhkan diri. Kerana ramai yang nak susah, nak tembus di rumah pagar tu susah. Tapi insya-Allah saya doakan beliau masih kenal saya lagi, dan insya-Allah saya tak ada apa-apa habuan. Orang ceritalah rumah saya ada swimming pool bapak projek daripada Zahid. Wallahi wabillahi wa ta'alahi, belum ada. Saya ni bukan jenis tu lah. Saya ni asyik bawa tolong orang je. Bawa tolong orang, dah dapat tengih semua hilang. Jadi saya dah serik, jangan risau. InsyaAllah masih halal lagi apa yang ada. Dan kita doakan supaya Datuk Zahid akan jadi PMX ke-11. PM ke-11 insyaAllah. Percayalah, 2026 itu membawa karamah bagi UMNO. InsyaAllah kita doa dan bawa bertenang. Orang Johor macam apa saya komen, bawa bertenang. Jangan kutuk. InsyaAllah PRN Johor, PRN Melaka, saya doakan. Apa awak cakap pun, saya cakap benda yang saya nak cakap daripada hati saya. InsyaAllah Allah akan bagi petunjuk untuk keadaan akan menjadi tenang dan damai. Terima kasih.